Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Saya baru je habis kerja dekat Bangi ni, buat pemasangan antena parabolik. So sekarang ni saya on the way ke Kuala Lumpur sebab saya nak pergi ke satu office ni. Office ni dia nak buat live untuk streaming tentang dia punya perniagaan lah. Tapi buat masa ni untuk internet dekat tempat dia tu dah kena potong sebab dia dah lama tak datang dekat office dia. So untuk bisnes dia kali ni dia nak buat tentang live streaming lah untuk perniagaan dia. Tapi buat masa ni dia punya internet dah tak ada. So dia minta kita datang buat untuk test modem wifi dengan antena parabolik. So nanti kita akan tengok lah dia punya kawasan itu macam mana. Kalau okey tak perlu pasang antena parabolik. Kalau bermasalah memang nak kena pakai antena parabolik. Okey, jom let's go geng. Kawasan pejabat office ni memang betul-betul di tengah bandar. Ni office yang saya nak buat pemasangan nanti, tempat yang dia nak buat live ni. So sekarang ni saya tengah tunggu tuan ni datang. So kita dah bawa lah modem G10 CPE ni. Modem ni nasib baik ada stok dekat saya. Dia nak buat live ni dalam masa 2 hari lagi untuk sale dia orang. So ni kita nak kena test jugalah. Kalau kata nak buat pemasangan antena parabolik mungkin agak rasa macam susah juga ni. Diorang ada guna modem Celcom Digi ni, tapi masalah dia, signal dia memang tak berapa nak kuat untuk rangkaian internet dia. Speed dia 5G tu memang kategori bermasalah lah untuk modem ni. So modem ni kalau kata nak buat pemasangan antena pun memang tak boleh, tak support untuk antena. Untuk modem G10 CP502 5G ni saya dah masukkan SIM card sebab kita nak check tengok lah untuk speed dia macam mana. Sebab kalau diikutkan saya rasa macam tak perlu nak buat pemasangan antena parabolik. Sebab handphone dalam pejabat ni pun dah dapat kepada rangkaian 5G, saya punya handphone. So kita hanya just masuk SIM card dekat modem wifi, automatic 5G tu akan naik lah. Sebab saya dah buat test lah tadi. So sekarang ni kita ambil balik dia punya SIM card yang dalam modem tu, Celcom Digi tu, kita masukkan ke dalam modem wifi dan kita akan tengok speed dia ni tak perlu lagi lah nak buat pemasangan untuk antena parabolik. Sebabnya kalau kata saya nak buat antena parabolik pun memang tak perlu, sebab signal speed dia pun memang dah cukup kuat. Untuk dia orang buat live apa semua pun memang dah tak ada masalah. So hanya just modem wifi sahajalah. So kalau kata nak buat pemasangan antena parabolik pun saya tak tahu nak buat dekat mana untuk pejabat ni. So kes macam ni rasanya modem saja pun dah cukup. Berkemungkinan kalau kata saya buat pemasangan antena parabolik, bacaan signal ni mungkin akan cantik lah. Tapi problem dia, speed dia kemungkinan akan jadi masalah, drop, dan kelebihan dekat upload sahaja. Sebab biasanya dia akan loss lah bila kita buat pemasangan antena parabolik ni. So tempat yang dia nak live ni dekat sini lah nanti. Untuk pemasangan hari ni, antena kita tak perlu buat pemasangan. So kita bagi tuan ni test dengan modem saja. So modem saja pun dah cukup lah untuk dia orang guna buat live dekat sini nanti. Okey, selesailah tugasan saya hari ni. So saya tak perlu nak buat pemasangan antena parabolik. Kalau kata saya nak buat pemasangan juga, berkemungkinan saya akan jadi bermasalah dekat bangunan ni jugalah. Sebabnya saya nak bawa barang perkakas naik atas sorang-sorang ni dengan antena, spana apa semua, mungkin nak kena berulang banyak kali nak turun ke bawah. Sebab sekarang ni dekat tingkat 7 juga. So kita test tadi modem saja, duduk dekat area tepi tingkap pun dah tak ada masalah. Kemungkinan kalau kata saya nak buat pemasangan antena tu, tempat yang saya nak buat pemasangan tu tak nampak tower tu dekat mana, mungkin akan terhalang dan kemudian speed kemungkinan akan drop lah. So dah tak ada masalah, hanya modem wifi saja. Yang mana yang ada masalah macam yang sebelum-sebelum ni lah, bolehlah cari saya punya nombor telefon tu dekat ruangan description. Saya letak saya punya nombor telefon. Dan yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Kita akan berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye-bye.